Kadang-kadang bukan Tuhan tak tolong kau, tapi kau yang tak nak tolong diri kau sendiri. Ask and you shall be given. Sebelum aku kerja dengan Datin, kawan aku pernah cakap kat aku, Tuhan tu dah bagi you red carpet dah. So it's up to you untuk ambil offer tu ataupun tak. You take the offer ke tak, Insyirah, bumi akan terus berputar. Whatever choice that you made, bumi akan terus berputar. Kawan aku suka ugut aku macam tu. Dan dari situ aku macam take it seriously lah. Kadang-kadang kita rasa macam okay, aku nak grow ni, aku kena ada circle yang positif, environment yang positif, bla bla bla. Tapi daripada bila aku tengok throughout my journey, kadang-kadang even kau ada 9 orang circle yang positif, tapi kalau kau sendiri yang merosakkan diri kau sendiri yang merendahkan diri kau, nothing will change. Mana kata kita ni sebenarnya ada satu power yang either kau nak jadi positif ke negatif, kau ada that power without need faktor luar untuk shape apa yang kau nak shape diri kau. Kadang bukan Tuhan tak nak tolong diri kau yang tak nak tolong diri kau sendiri. Contohnya macam aku kan, kawan aku dah cakap, bila aku dah kerja dengan my lady boss ni, Datin Ragani, baru aku faham lah apa maksud red carpet yang dia cakapkan. Apa adanya Datin tu adalah something yang aku pernah berdoakan sebelum ni. It is exhausting bila mana kau nak grow ni tapi skill kau tak nak grow. Nak lah, dia tak align. Sebab tu orang cakap jangan bagi nasihat kepada orang yang tak bertanya. Sebab orang yang tak bertanya ni maksudnya satu, mungkin dia ada ego, dia rasa dia tidak perlu dibantu. Ataupun mungkin kadang-kadang bila dia bercakap tentang dia punya suffering tu, dia sekadar nak merentan je lah, bukannya nak dapatkan solusi pun, sekadar nak merentan, nak curhat dia punya suffering. Kau nak macam-macam, kau desire macam-macam. Kau punya desire tu skala gajah, tapi kau punya effort tu skala semut. Apa ayah? Oh, kelata kata berat nanang lah. Kadang-kadang Tuhan tu dia macam dah hamparkan kau sungai yang penuh dengan rezeki, emas dan duit. Kau tinggal kat tebing je, kau sauk sikit je, kau akan dapat rezeki tu. Tapi sebab kau tak nak ubah diri kau, maka kau sekadar orang yang melihatlah bagaimana idea tu menjadi realiti, bagaimana orang tu dapat rezeki, bagaimana orang tu dapat kejayaan demi kejayaan. Jadi janganlah komplain bila mana kau masih di tahap yang sama tapi kau sendiri tak nak berbuat apa-apa. As well, this is purely advice for myself. Kau nak macam-macam tapi kau punya effort kau tak nak macam-macam. Faham ke? Jadi tak align lah. Kau akan dapat apa yang kau buat. So ya, kadang bukan Tuhan tak tolong kau, tapi kau yang tak nak tolong diri kau sendiri. Jadi jangan komplain dengan apa impak daripada effort skala semut kau kepada diri kau sekarang.